Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan mengenai kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna iaitu KPPB bagi kursus SJHK 3263 iaitu pentaksiran dalam mata pelajaran sejarah. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Intan Nur Amali binti Muhammad Nur, Huda Khairiyah binti Latif, Nur Alia Adilah binti Ahmad Fitri dan dibimbing oleh pensyarah iaitu Encik Mia Aris bin Mia Hamzah. Berikut merupakan sinopsis bagi kursus SJHK 3263 iaitu pentaksiran dalam mata pelajaran sejarah. Kursus ini berfokuskan ke pengenalan pentaksiran mata pelajaran sejarah, mentadbir, menganalisis dan melapuk ujian, penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sejarah, pentaksiran berasaskan sekolah PBS, pentaksiran bilik darjah PBB dan pentaksiran bilik darjah melalui kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna dalam mata pelajaran sejarah. Kursus ini juga ditawarkan kepada pelajar supaya pelajar ini dapat menguasai segala aspek pentaksiran dalam mata pelajaran sejarah sekolah rendah. Kami juga sertakan proses merongkai kursus SJHK 3263. Langkah-langkah tersebut telah diambil supaya pelajar dapat memahami kandungan struktur kursus dengan lebih jelas. Seterusnya bergerak kepada idea utama iaitu pengintegrasian teknologi, memperluas keupayaan guru, menganalisis pembelajaran sejarah secara holistik dan bermakna. Secara keseluruhannya, idea utama ini membawakan bagaimanakah penggunaan teknologi mampu memperluaskan kebolehan guru-guru dalam menganalisis sesuatu pelajaran sejarah menjadi lebih berpengalaman dan juga bermakna khususnya kepada pelajar-pelajar sejarah. Seterusnya, terdapat 3 soalan pencetus ataupun essential question. Yang pertama, bagaimana pengaplikasian teknologi digital dalam sesi pengajaran dan pembelajaran mampu untuk merangsang pembangunan profesional guru secara berterusan seiring dengan revolusi digital terkini. Soalan yang kedua, bagaimanakah kecekapan AI mampu untuk meningkatkan keberkesanan dalam PDD? Yang ketiga, bagaimanakah pengalaman pembelajaran dapat meningkatkan kompetisi guru sejarah? Seterusnya, hasil pembelajaran 2 bagi kursus ini merupakan tugasan 1 iaitu penghasilan produk, di mana kami ditugaskan untuk membina soalan ataupun item bagi ujian akhir sesi akademik iaitu UASA. Pembinaan UASA ini memerlukan kami untuk membina jadual spesifikasi ujian itu sendiri. Jadi, kami telah membina soalan UASA mengikut arah taksonomi Bloom's bagi murid tahun 5 sekolah rendah. Melalui pembinaan tugasan ini, kami telah melaksanakan beberapa proses iaitu melaksanakan tutorial, perbincangan kumpulan dan perbincangan dengan rakan pembelajaran iaitu guru sekolah serta mendapatkan sesi maklum balas daripada rakan-rakan lain-lain. Dalam melaksanakan tugasan ini, kami telah mendapatkan maklumat melalui YouTube, AnyFlip, Copilot, SlideShare dan Mapify. Dan tugasan ini telah memenuhi 3 kriteria kerja iaitu 3E, 3R dan 6C. Hasil pembelajaran 2 tadi iaitu melalui tugasan 1, kami telah memenuhi kriteria kerangka kerja 3E. 3E yang pertama iaitu engagement. Engagement melalui perbincangan antara pelajar tentang kepentingan JSU sebagai asas untuk membina item pentaksiran yang sah dan boleh dipercayai. Kedua, pelajar terlibat secara aktif dalam membina struktur soalan dalam format UASA terkini bagi mata pelajaran sejarah. Pelajar juga telah membuat kajian terhadap DSKP sejarah secara ringkas termasuk standard kandungan iaitu SK, standard pembelajaran SP dan tahap kognitif berdasarkan taksonomi Bloom's. E yang kedua iaitu enhancement iaitu pelajar dapat menganalisis kandungan DSKP dan buku teks bagi membina jadual spesifikasi ujian secara lebih tepat dan bertepatan dengan keperluan dan kehendak soalan. Kecerdasan AI juga dapat membantu analisis ketepatan aras kognitif dalam pembinaan item soalan tersebut. Pelajar juga dapat memperoleh pengalaman pembelajaran bermakna melalui penggunaan kecerdasan buatan AI iaitu pencernaan peta minda, mencari contoh kandungan, image dan menggunakan aplikasi Mapify atau Copilot. Dan E yang terakhir iaitu extension. Pelajar dapat meluaskan pembelajaran lanjutan apabila pelajar ini meningkatkan pengalaman mereka yang sedia ada melalui rakan pembelajaran. Bagi tugasan 1, hasil pembelajaran bermakna 2, kerangka kerja 3R telah diimplementasikan sepanjang pelaksanaan tugasan ini. Iaitu yang pertama sekali ialah elemen record, iaitu tugasan yang mencabar memerlukan penyelidikan mendalam meliputi pemahaman konsep dan juga fungsi-fungsi jadual spesifikasi ujian. Ia juga memerlukan kebolehan pelajar dalam menghasilkan item soalan berdasarkan 6 tingkat taksonomi Bloom.
Elemen yang kedua ialah elemen relevance, iaitu pembelajaran konseptual yang berkait rapat dalam dunia pendidikan. Contohnya, penggunaan JSU yang diterapkan dalam sekolah dan juga pelajar-pelajar sejarah berpeluang untuk melihat sendiri realiti pentaksiran di dalam bilik darjah melalui pembinaan item soalan dan juga memahami fungsi-fungsi JSU, yang mana penggunaan di SKP dan buku teks ini diterapkan selaras dengan pendidikan kebangsaan, serta pengaplikasian teknologi AI contohnya seperti ChatGPT dan juga Copilot membantu pelajar-pelajar sejarah untuk membina item-item soalan yang berkualiti berdasarkan contoh-contoh yang diberikan. Dan yang ketiga ialah relationship, iaitu daripada tugasan tersebut, draft-draft tugasan dihantar kepada pensyarah dan seksi maklum balas dilakukan, dan daripada situ ia mampu memberikan peluang kepada pelajar untuk membina hubungan baik selain meningkatkan mutu pembelajaran, dan bimbingan inilah yang mampu meningkatkan pembangunan profesional guru. Berikut merupakan hasil pembelajaran 3 bagi tugasan 2 yang memulakan pelajar membuat pembentangan dalam video bagaimana mengaplikasikan pentaksiran dan penilaian PBD melalui KPPB dalam pentaksiran sejarah sekolah rendah. Semasa melaksanakan tugasan ini, kami telah melaksanakan beberapa tutorial dan pembelajaran serta mencari pelbagai maklumat di internet. Kami juga telah melaksanakan sesi pembentangan dan perkongsian pengalaman KPPB. Semasa melaksanakan tugasan ini, kami telah mengaplikasikan pelbagai aplikasi seperti CapCut, Canva, ChatGPT, Anyflip dan YouTube. Semasa melaksanakan tugasan ini juga, kami telah mengimplementasikan konsep 3E dan 3R. Bagi 3E yang terlibat ialah engagement, enhancement dan extension, dan konsep 3R ialah rigor, relevance dan relationship. Semasa melaksanakan tugasan 2, konsep enansi yang terlibat ialah character, creativity dan communication. Berikut merupakan kerangka kerja 3E bagi tugasan yang kedua. Yang pertama ialah engagement, yang mana pelajar perlu terlibat secara aktif dalam tugasan yang telah diberikan. Pelajar perlu bekerja secara kolaboratif dalam kumpulan yang dapat melatih kemahiran komunikasi, kepimpinan dan kerjasama. Semasa melaksanakan tugasan ini, kami perlu menghasilkan sebuah video yang membolehkan pelajar melibatkan diri secara aktif melalui penerokaan bahan sejarah dan aplikasi PBD. Semasa melaksanakan tugasan ini juga, kami telah menggunakan beberapa aplikasi AI tools seperti ChatGPT dan Canva AI yang boleh digunakan untuk menyokong carian maklumat atau syutingan video secara lebih interaktif dan menarik. Kerangka kerja yang kedua ialah enhancement, yang mana penggunaan teknologi memperkaya pengalaman pembelajaran yang dapat menjadikan isi lebih mudah difahami. Kandungan video perlu menunjukkan kefasihan bahasa, kematangan hujah dan sokongan ilmiah yang mencerminkan penguasaan ilmu yang lebih tinggi. Penggunaan AI dalam tugasan ini dapat meningkatkan keberkesanan PBD dengan menyediakan analitik pantas terhadap tahap penguasaan murid. Kerangka kerja 3E yang terakhir ialah extension, yang mana tugasan ini mendorong pelajar menokong penggunaan KPPB dalam konteks sebenar bilik darjah sejarah sekolah rendah. Kami juga perlu menjawab beberapa soalan pencetus seperti bagaimanakah kecekapan AI mampu meningkatkan keberkesanan PBD, ataupun bagaimana pengalaman pembelajaran dapat meningkatkan kompetensi guru sejarah. Hal ini menunjukkan bahawa pelajar bukan sekadar mengetahui, tapi mereka ni mampu mengaplikasi ataupun menganalisis pengetahuan dalam konteks yang sebenar. Seterusnya, bagi tugasan 2, hasil pembelajaran bermakna 3, kerangka kerja 3R yang telah diterapkan. Yang pertama ialah rigor, yang mana tugasan menghasilkan video yang perlu dikaitkan dengan kapasiti pedagogi pelajaran bermakna dan juga PBD, menekankan analisis kritikal, kesahihan sumber dan juga kemampuan dalam mentafsir maklumat sejarah secara mendalam, iaitu perkaitan antara PBD dan juga KPPB. Selain itu, penggunaan data pentaksiran bilik darjah dan juga prinsip KPPB secara ilmiah menunjukkan pemikiran aras tinggi. Seterusnya ialah elemen relevance, iaitu tugasan menghasilkan video ini juga berfokus kepada realiti pentaksiran sebenar di sekolah rendah dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan juga berkonteks, melihat kepada hakikat PBD dan juga proses pelaksanaan PBD dan juga perkaitan yang perlu dilakukan menunjukkan bahawa ia berkait rapat dengan keperluan profesionalisme guru, terutamanya dalam PDP sejarah. Dan yang terakhir sekali ialah elemen relationship, iaitu kerja berkumpulan antara pelajar-pelajar sejarah membina satu hubungan interpersonal dan juga kemahiran kolaborasi sekaligus meningkatkan kemahiran komunikasi. Selain itu, ia menggalakkan hubungan antara teori dengan amalan, iaitu bagaimana pempraktisan dan juga pengimplementasian amalan-amalan PBD dalam dunia sebenar, serta hubungan guru dengan murid secara teori melalui pemahaman PBD.
Berdasarkan tugasan 2 dan juga tugasan 3 yang dilaksanakan dalam kursus ini, terdapat 5 kompetensi global 6C yang diterapkan. Yang pertama, communication, iaitu boleh dilihat apabila komunikasi berlaku antara pelajar di dalam kumpulan, terutamanya dalam tugasan 3 mencipta video, dan komunikasi bersama pensyarah juga, terutama dalam sesi maklum balas, supaya pelajar tidak lari daripada kehendak soalan. Yang kedua ialah collaboration, iaitu kolaborasi bersama guru-guru di sekolah untuk mendapatkan contoh-contoh soalan dan juga contoh jadual spesifikasi ujian yang menunjukkan bahawa guru di sekolah ini ialah rakan pembelajaran melalui maklumat-maklumat yang dikongsi dan juga diterima. Yang ketiga, melalui pembentukan karakter atau sahsiah pelajar, apabila pelajar menunjukkan sahsiah yang baik dengan menyantuni dan melakukan amalan baik kepada pensyarah. Dan juga pelajar juga mampu menghantar tugasan mengikut masa yang ditetapkan. Seterusnya, melalui elemen kreativiti, bagaimana pelajar-pelajar sejarah menunjukkan kreativiti terutamanya dalam membina item-item soalan dan juga menggunakan teknologi seperti CapCut dan Canva AI bagi menghasilkan satu item dan juga tugasan-tugasan yang berkualiti. Dan akhir sekali ialah critical thinking ataupun pemikiran kritis, iaitu bagaimana kemahiran berfikiran kritis ini digunakan secara menyeluruh bagi membina soalan-soalan dewasa tahun 4, 5 atau 6 dengan mengikut aras-aras teks biblium yang ditetapkan, dan dapat juga mencipta soalan-soalan kipat yang sesuai dengan aras kognitif murid-murid tahun 5. Bagi memenuhi kompetensi global 6C, terdapat 3 model pembelajaran pelajar. Model pendidikan ini berfokuskan kepada pembelajaran berasaskan pelajar dan menekankan peranan utama pelajar dalam proses PDP ini. Model yang pertama iaitu belajar cara belajar. Pelajar dapat mengenal pasti kelemahan dan kekuatan mereka sendiri dalam proses melalui maklum balas yang diperoleh. Pelajar juga dapat bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka dan dapat memahami proses pembelajaran mereka yang dilalui dengan lebih baik. Model yang kedua iaitu perhubungan. Perhubungan ini pelajar dapat berkomunikasi dan bekerjasama bersama dengan rakan pembelajaran yang mahir dalam inovasi. Seterusnya, pelajar juga dapat mempelajari kemahiran mencipta berdasarkan contoh-contoh yang terbaik. Dan model pembelajaran yang terakhir iaitu aspirasi. Pelajar mampu untuk mempercayai diri dan kemampuan mereka sendiri dalam melaksanakan tugasan ini. Dan pelajar dapat merancang tugasan mereka dengan sistematik supaya kriteria ini dapat dicapai. Model yang terakhir ini sangat menekankan kepribadian dan sikap pelajar itu sendiri dalam melaksanakan tugasan ini. Berikut merupakan reka bentuk pembelajaran. Yang pertama ialah rakan pembelajaran. Semasa melaksanakan tugasan ini, kami telah bekerjasama dengan beberapa rakan pembelajaran seperti pensyarah, sekolah dan guru. Mereka ini berperanan sebagai penggerak atau pendorong pembelajaran. Yang kedua ialah persekitaran pembelajaran. Pelibatan pelajar secara menyeluruh serta motivasi yang tinggi dapat dalam memastikan kepuasan tugasan dapat dicapai. Pelajar ini mengamalkan nilai murni, tolong-menolong dan bertoleransi semasa melaksanakan tugasan. Reka bentuk pembelajaran yang ketiga ialah memanfaatkan kemudahan digital. Kemudahan digital dan AI telah digunakan dengan optimum untuk mendapatkan hasil terbaik semasa melaksanakan tugasan. Antara aplikasi yang telah kami gunakan ialah Mapify, Copilot dan ChatGPT. Reka bentuk pembelajaran yang keempat ialah amalan pedagogi. Itu mereka bentuk pembelajaran mendalam yang melibatkan kemahiran berfikir dan tahap kerumitan yang tinggi. Berdasarkan hasil pembelajaran yang kami telah laksanakan, kemahiran-kemahiran yang diperoleh daripada hasil pembelajaran bermakna ini, yang pertama iaitu kami dapat mencukir kemahiran berfikir secara kritis. Yang kedua, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi kami dapat dipertingkatkan lagi. Yang ketiga, kemahiran berkomunikasi. Yang keempat, kemahiran menyelesaikan masalah. Kelima, kemahiran moral dan etika profesional dalam bersosial. Yang keenam, kemahiran berfikir secara kreatif. Yang ketujuh, kemahiran untuk meneroka maklumat dengan lebih luas. Yang ke-8, kemahiran kepimpinan. Ke-9, kemahiran literasi. Dan yang terakhir sekali, kemahiran sosial, iaitu bergaul dengan orang luar. Berdasarkan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna bagi kursus ini, rumusan pelaksanaan KPPB bagi kursus pentaksiran dalam mata pelajaran sejarah, kita dapat lihat apabila pelajar berpeluang untuk meneroka fungsi-fungsi dan juga kepentingan dalam JSU itu sendiri, dan juga bagaimana pemanfaatan kecerdasan buatan ini berkait rapat dalam dunia pendidikan melalui penggalakan dalam pembelajaran interaktif, kendiri dan juga inovatif. Dan di sini cabaran yang dihadapi, pelajar-pelajar dilihat menghadapi kesukaran untuk membina item soalan yang bertepatan dengan JSU kerana tiada pengalaman ataupun tiada pengalaman-pengalaman sebelum yang mampu memberikan satu kualiti kepada pelajar, dan idea-idea yang terhad juga kerana tiada pengalaman yang spesifik. Dan penambahbaikan bagi KPPB pada kali ini ialah bagaimana pelajar mampu menambah baik pelbagai contoh soalan dalam pembelajaran supaya mudah difahami dan juga bertepatan dengan kehendak SKP. Selain itu, pelajar juga boleh merujuk kepada
rakan-rakan pelajar yang berpakar seperti guru-guru sekolah, pensyarah dan sebagainya. Dan produk-produk baru yang dapat dilihat daripada kursus ini ialah bagaimana pelajar mampu menghasilkan pelbagai bentuk item soalan yang kreatif yang bertepatan dengan kehendak SKP. Dan di sini, pemahaman mendalam dalam KPPP ini membawa kepada satu pengalaman pembelajaran yang bermakna.